Ada orang suka tunjuk sedekah dalam media sosial. Adakah dikira riak? Jawabnya ya dan tidak. Bila ya, dia tunjuk dia sedekah, tujuan nak suruh orang puji, riak namanya. Kerana makna riak, talabul manzilah fi qulubin nas bi amalil akhirah. Buat amalan-amalan akhirat dengan niat untuk dapat kepujian manusia. Jadi dia sedekah, dia tolong orang, dia baca Quran dan sebagainya. Faham? Tujuan ni tunjuk gambar tu dalam TikTok, dalam apa? Supaya orang kata bagus, supaya orang kata pemurah, supaya orang kata hebat dan sebagainya. Itulah riak. Tapi kalau dia tunjuk supaya orang tiru, masing-masing pun semangat nak sedekah juga, maka bukan riak namanya. Hukumnya harus. Cuma bagi orang yang nak tunjuk bukan tujuan riak, berhati-hati. Nah, kerana syaitan itu dia bijak. Okey? Kita hak belum semayang, dia goda jangan semayang. Hak masuk semayang dah, dia goda juga siapa dah ingat rakaat. Hak dah semayang, dia kacau jangan semayang. Budak-budak main bola, main apa, main motor, dia tu main lagi habis asal dak semayang. Tengok jenis sebabak tu. Macam kita hak semayang ni, dia kacau kak. Lagi kan Nabi kata iza azanal muazzinu fa'adbara syaitan. Bila muazzin melaungkan azan Allahu akbar, larilah syaitan, summa aqbala, kemudian datang balik. Wa iza suwiba, bila dia qamat adbara, lari pula syaitan. Summa bila abi qamat aqbala, datang balik. Wa yaqtidu bainal mar'i wa qalbi, maka dia pun hasut manusia. Siapa dia bonok dalam hati, lam yadri kam salla hal salasa ma arba'ah, siapa dia dah ingat aku semayang berapa dah, 3 ke 4 aku cakap tu pula. Faham lagi? Tu kita duduk dalam rokok, qul ya ayyuhal kafirun, baca surah lah rokok. Alah bodoh. Siapa punya kerja tang seri tu, natang tu tang seri tang, natang setan. Nah, betul tak? Tu bagi orang semayang. Bagi yang hak selesai dah semayang, selesai dah buat ibadat, dicocok pula. Dia kata tulis dalam Facebook, semalam kuat peti pukul 3 pagi gegar rumah hamba, gegar rumah pukul 3 pagi, hamba tengah tahajud. Dia nak khabar peti ke tahajud? Tu mainan apa? Tang seritang dia. Ngaji lama dah, dia suruh hubung gambar pondok, gambar kitab, gambar dobit. Pasal orang tahu kita ngaji lama. Faham? Dia kata mu ngaji lama, pasal tumbuh 8 tahun. Aceh 4 tahun, Pakistan 4 tahun, Mesir pula 3 tahun, sama Madinah 2 tahun, lepas tu Syria 4 tahun, lepas tu pergi Jordan 5 tahun, Tunisia pula 2 tahun, Lenin Maghribi 4 tahun, 27 tahun. Tak ada orang tahu. Tulis kat sikit, hubung kat gambar sikit dalam Facebook. Kita pun hubung gambar tu guru lama-lama, rindu baba. Dia jawab apa? Nak suruh orang kata kita banyak mengaji. Faham? Punah ranah habis. Betul tak? Jangan main. Dia kucak gitu kita. Bahan bodoh ke dia. Dah.